Okay, juga. So first sekali buka this one, ni boleh tarik keluar. Okay, ada clip sini. Okay, dan buka semua lah. Buka semua ni. Ni, and then kita boleh keluarkan semua wire yang kena lepaskan lah. Kena buka mana ada wire dia. Okay, itu permulaannya. So, buka satu skru sini. Buka satu skru kat bawah ni, tempat kalangan tu. Dah boleh keluarkan door trim. Dah keluarkan door trim, lepaskan wire ni, kita lepaskan set mirror. So, ni kita keluar. Okay, so skru dah buka. Satu, dua, tiga, satu lagi ni sebelum buka. So, tiga dah buka, kita keluarkan dah set mirror ni. So, kita tarik dia keluar. Lepaskan bahagian ni. Okay. Lepaskan bahagian tu ke sini, dah boleh keluar dah. So dia akan keluar one piece macam ni lah. Alright. So first kali kita nak buka cermin dulu. Alright. Okay, kita pakai tu ni untuk umpil. Ini boleh di kedai hardware lah. Untuk umpil cermin ni keluar. Macam tu lah. Okay, kita just umpil saja dengan ni. Satu sini, kita umpil perlahan daripada dalam, dia akan keluar terus. Okay, dia akan keluar terus, and boleh terangkat. So, itu per klip dia. Itu per punya klip dia. Ada dua klip, yang klip yang kita umpil tu yang sini kiri kanan. Ini klip yang cangkuk, ini klip yang umpil. Yang kita umpil sini-sini, jadi kita kena umpil lebih kurang kat sini, tempat. Mari kita check dia punya motor ni yang rusak ni. Kita nak repair motor ni, tukar dia punya gear dia. Ni dia benda yang kita nak tukar tu lah. Dah patah ke dalam. Okay, ni kita buka dulu. Saya lepaskan dia punya barang ni pada klip ni. Buka dulu, buka sini. Lepaskan dia keluar ni ya. So ada 4 skru semua kat bawah ni. Keluarkan 4 skru tu. Senang lepaskan belakang ni. So ada klip lah. 1, 2, 3, 4 lepaskan klip.
sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Lepaskan satu lagi. Ambil. Nak boleh keluar ni. Now kita boleh upgrade motor. Okey dia ya. Memang sempit lah, kena maneuver bagi dia lepas. Okey, kita kena buka klip ni lah. Wire ni kalau boleh lepaskan dulu, kalau boleh lepaskan begini. Kalau susah kita just buka je klip ni, lepaskan ni. Okey. Jangan bagi patah, sudah ya. Okey, kita umpuk dulu. Satu, dua, tiga, empat kali nak lepaskan tu. Hati-hatilah tak nak jadi patah ya. So just umpik kalau sekitar tu. Umpik sebelah sini. Okey. Dan cuba push dia keluar. Kita dah keluar sikit kan. Sini tak nak keluarkan dia. So kena umpil lah dia keluar Okey. Kita keluarkan dia. Pas. Tu ni lah yang pakai. Alright. So benda tu kat dalam ni kat dalam ni kena tukar tu. Alright, kita tengok macam lupa dia. Okey. Tukar dia punya skru dalam tu dulu. Okey, semua kita keluarkan dia. So satu sudah terjatuh. Tunggu. Kita tukar dia punya gear. Okey, tu skru dia.
Ni kita keluarkan ni. Okey. Nampak tu patah. Okey, so ini yang kita nak kena tukar lah, yang patah tu. Okey, ni part saya. Mari kita tukar, pasang balik.